kita orang nak pergi KL. Kita orang main terjah je. Kita orang just plan nak pergi KL je. Tapi pergi KL tak tahu nak pergi mana last minute. Kira last minute book hotel pun 3 hari sebelum. 3 hari sebelum baru kita book hotel. Ingat keluar awal tak jam. Megah Megah. Megah. Sebab tol. Tahu lah. Tol Sungai Besi. Jauh no. Ni baru dekat Negeri Sembilan, Kin. Tengoklah, kita orang plan gerak awal pun. Ada member seorang tu nak gerak KL juga. Dia kata gerak pukul 4 pagi. Orang masih tidur. Tak tahu inilah punca nak gerak awal. Lorinya accident ke? Tak, tapi yelah jam kat sini. Alamak. Oh my god. Foodpanda lah. Kau tak saya cakap aku. Meninggal lah. Korang bawa motor hati-hati. Ya, Foodpanda. Bukan Foodpanda lah ni. Patutlah jam ada accident. Motor je tak ada kereta. Geng-geng pink bukan Foodpanda. Jadi sekarang kita orang dah lepas jam. Ingat kan jam dia kata jam dekat tol. Terus Sungai Besi. Jauh tu sampai sini. Dah okey sebelah pula jam. Nak kena ke Melaka JB. Melaka JB jam ya. Lagi Formosa sampai kat zoo. Cari parking jap. Nak masuk kena halau pula. Ikut. Bukan Bukan Inyak. Kai. Turunkan orang. Oh, ni aku dah mau nyak. Pintu masuk B nyak boleh. Depan 400 meter. Barat mah. Ya sikit lah. Yang tak tahu. Itulah kita dah masuk dalam zoo. Ni bahagian-bahagian ikan. Dalamnya okey sikit lah. Sejuk. Kelah, ikan kelah. Ambil seekor buat masak. Kemangga ni masak sedap ni. Mata cantik lagi, bibir cantik. Tidur. Ikan dia masih kecil-kecil ya. Belum dewasa lagi. Dah lama dah. Berapa dia keruh ke? Belacak. Oh, belacak itu belacak. Buat apa tu? Cik Eti pun tak biasa suka main lompat sana lompat. Dia kat dalam aquarium memang tak aktif. Taklah keruh. Tempat dia kena keruh. Dia tak suka air bersih. Siput. Besarnya hidup ke? Ya, besar. Nak tengok ikan tu besar-besar. Ni, Kip. Besarnya. Ni kalau dapat mancing. Dan ni bersih ya. Bersih. Ya, aku boleh masuk kan. Mandi dengan ikan-ikan. Besar guys. Dapat seekor pun tengok. Besarnya. Berapa kilo ni? Dah habis dah sesi ikan. Ni kita nak tengok binatang yang dekat luar pula. Ni pun salah satu yang terancam. Sisi yang terancam. Tapi tak ada orang nak ancam dia pun. Dia perasan sendiri. Ada apa ni? Kecoh-kecoh kat sini. Apa yang diorang tonton-tonton? Mana? Apa nampak? Belum lagi kot. Show tak? Kita jalan dulu lah. Ada show. Mana? Burung lah, kan Kai. Wish, comelnya. Apa ni? Capybara? Tikus Belanda lah. Tapi barat. Comel. Besarnya. Ada korang bela. Besar Macam
Oh, macam babi Dia cara dia Macam macam nama dia gini pik. Tengok guys. Macam hamster ya. Comel. Besar gitu je lah dia. Mungkin. Ke boleh besar lagi? Tengok itu makan daun. Hmm. Daun dia makan senang je tu. Hamster kan? Semua tak nak panas. Itu anak dia kecil. Mana? Tu? Kenapa dia seekor je kat situ? Kecil lagi kan? Comel. Anak dia. Kambing. Ya. Kau pandai sembang dengan dia. Dia cakap apa? Dia cakap, jangan seini, sebenarnya aku sedang malu. Kecil dah tanduk dia. Comel. Macam dia liling-liling. Geling air. Tengok landak. Dia sembunyi. Kenapa landak sembunyi? Malu ke? Anak landak. Burung kekek tu dia larang menyentuh. Tak. Buat apa tu? Garuk-garuk Kenapa babi? Ya. Maksudnya dia boleh belajar. Pucuk. Suara dia kuat sangat. Macam seperti kita lah. Dia halau kita. Kita benci lah. Kau pucuk pula babi babi. Salah. Itulah dia tak suka orang ni. Tengok. Ya, dia tak suka kan. Dia tak suka orang kacau. Buat betul suara dia. Seram. Tu kuda. Kan babi tadi. Salah. Kenapa kuda dia macam tu? Kuda padi. Tengok kuda padi. Kecil je. Tuang. Boleh tunggang tak? Tak ada. Kenapa 2 ekor je? Yang lain je. Makan daun juga Pandai. Tu ada seekor terlepas daripada kandang. Apa dia buat? Dia kan yang Korek. Tengok capybara dengan Oyen. Mana Oyen? Besar Pasal ada capybara. power cat lagi. Besar Mungkin dia cuti hari ni. Oyen tak ada lah. Kita orang nak tengok Oyen tapi Oyen Kata tak yang ada. berak tadi. Itu bukan. Dia memang betul Oyen. Kawan dia kot. Alah, nasib tak baik tak jumpa Oyen hari ni. Seladung. Oh. Besar siut ni kan. Naik muscle dia. Ni pergi gym ke apa? Makan rumput pun boleh macam ni Kita orang tengah cari binatang yang besar lagi. Babi ada babi. Tak tahu lah. Ni sibuk nak cari babi ni. Tak tahu kenapa suka. Sebab Zul makan ada babi. Ni meh. Ada tak perasan. Kau yang dulu tu kita pergi tu kau lupa lah. Nak cari babi. Babi. Ni lah. Orang ni sibuk cari babi. Ni kayu kau banyak tak apa. Bakar lah. Bagi apa? Hello beruang. Ni lah dekat sikit jauh tu. Ni kan dia buat bising. Wah, dia orang kat sana. Sembunyi. Panas. Kata nak ada, aku kira selindung boleh gelap nanti. Tengok apa dia buat. Ada ke? Tak ada colour. Dah habis colour bawah tu. Tak boleh dah jam. Dia seekor je. Tak ada kawan ke? Tujuan ke? Minyak tu Dia nak mandi lah. Geleng. Tak ada lah. Goyang 1, kepala. 2, 3, lompat. Mana ekor? Dia tak ada ekor Oh ada. Sikit tu je. Kalau lemak-lemak Buntut. Ekor dia kontot. Pergi mana tu? Tak nak mandi tu kan goyang ni. Akhirnya jumpa juga zirafah dia. Unta apa ni? Unta padang pasir pun tak ada malas macam kau Hai unta. Ekor je Unta bonggol 1. Oh, ni unta bonggol 1. Oh, hujan lah. Dia tengah bersantai. Amari. Semua orang tengah kelang kabut nak hujan. Tengoklah angin kuat. Mari kita nak menyorok ni. Hujan lebat ni Kin. Koridor ya. Belakang-belakang baju dalam tu. Tu zirafah. Tak sempat lah nak pusing habis. Nak hujan pula. You see that? Nampak. Tu dia berkawan dengan zirafah. Taklah. Tu satu kandang nak hujan. Lari. Mana? Wish. Zirafah lari.
Kenapa dia orang lari? Dia orang lari balik rumah. Macam tu je dia lari. Dia gaduh gaduh dengan kawan dia. Main kejar-kejar. Ada ni juga dalam tu. Nyala. Apa nyala? Nyala tu apa? Sini ada zirafah. Ada burung unta. Tak larit ni. Yang tu kabus. Itu bukan burung unta ke? Ada burung unta, zirafah. Mana elephant? Elephant. Uish, gelap ah. Tengok atas tak. Aku cakap gelap nak hujan. Tu elephant tu. Ya, besar. Besar. Ni Azlin suka tengok elephant ni. Elephant. Siapa suka tengok? Azlin. Sebab dia macam terpikat sangat dengan elephant. Besar ni gajah ni. Rasanya Mal, dah nak sama tinggi dengan tembok. Tiang besarnya. Ada gajah. Wow, angin kuat Nak hujan ke? Tengah menikmati angin di zoo. Angin kuat nak hujan. Dah hujan, datang jauh-jauh hujan pula. Tengok kepala dia kecil. Ni belah sawa juga tapi lain corak dia. Belah sawa kan? Bukan Ni tengok ular ni. Sawa batik. Cantik dia punya ni. sawo batik. Dia punya corak cantik. Dia letak alas ni untuk bagi dia sejuk. Kalau kat dalam hutan tak nampak kan? Tengok lidah dia. Tak apa kalau kena patuk pun boleh tahan juga. Hilang mati hitam. Dia je yang aktif. Berapa ekor seekor kan? Sekarang kita orang berada ke museum. 20 daripada Zoo Negara 24 minit. Tak salah Benda yang aku teringin makan apa? Itu kau makan ke? Aku teringin. Aku tengok yang sedap-sedap dia sedap Tapi diorang kata chances gigi patah makan tu tinggi lah. Asal dia pula? Asal gigi patah pula? Dia kan simpul. Yelah, tapi kau gigit dia punya cengkerang ke? Nak buka dia tu diorang cakap Tak boleh kau pek macam kau makan kerang? Sebab aku tak pernah pula. tak nak makan tapi diorang cakap macam tu lah. Take the exit towards Museum Nagara, then you will arrive at your destination. Dah sampai kat sini. Museum Negara. Dah nak sampai dah kat museum. Kereta Raton Prima. Tersaga dulu. Tiba-tiba terjoin event ni pula. Kenapa tiba-tiba red carpet ni? Join red carpet. Okay lah. Ada makan-makan Patih. Aku rasa kita salah lah. Nyuruh dah balik. Salah. Makcik mana? Kau ada apa kat dalam bersilat? Orang ambil gambar. Orang ingat kembar. Sama ke? Sama. Ni kakak tu adik. Ni adik kakak. Cari nak beli tiket. Nak
nak masuk dalam pusing-pusing. Boleh pula tu join event orang. Ni kita pergi tiket dulu. Ramai juga orang Mana? Mana wartawan? Oh. Kau ni betul-betul wartawan. Kaunter tiket lain macam lain macam. Ni beli tiket. Sini ah. Harga tiket warga negara. Oh, RM2 je. Orang dewasa. RM2. OKU RM1. Tak, kau tak payah. Cuma. Okey, tak ada kena-kena dengan kau. Jom kita pergi beli tiket. Macam nak naik mahkamah Lain macam. Kau ada duit tak? Cash tak? Ya, RM2. Ada? Dah. Masuk pun berjam Yang kata jalan dia macam Finish your drink, accept. Dah. Oi, tunggu ada lah pakcik tu minta tiket. Masuk. Ada apa kat sini? Ini dah macam anime. Ni ah. Ini Cina. Ni orang Sarawak. Melayu tu. Ni Baba Nyonya. Indians. Pakai sari. Cantik kan? Cantik, comel. Yang orang Hindu. Kongsi sini. Kayak mana dulu? Besar Ingatkan tak ada orang nak pergi museum. Ada lah yang orang nak pergi museum. Ada lah. Orang yang bukan dari KL. Lah, orang luar negara. Okey lah, museum dia sejuk sikit. Yalah, kita tengok, kita belajar sejarah sikit kan. Aku sejarah dulu tak bagus tau. Fail tu tak lah, tapi cukup makan je. Kita belajar sejarah Batu alas tiang. Oh, untuk ni letak tiang tiang rumah. Batu alas, tak boleh pegang Aku nak tengok keris. Lading terus. Ni keris zaman-zaman dulu. Macam new Korea. Cantik. Oh, ni badik. Walaupun dia macam ni, nama dia lain Badik. Tu lading. Cantik. Keris. Kelewang pucuk berkait. Cantik ukiran dia. Nah, parang. Cantik Dia punya besi dulu. Cantik lah. Ni comel. Keris ni comel. Tengok keris paling besar. Ya. Macam mana nak bawa? Ni berisai. Ini kalau bawa mau 2-3 orang pikul. Dia punya perisai zaman dulu. Oh, benda nombor ni mata wang. Serius lah. Tengok mata wang. Mata wang dulu. Macam mana nak bawa tu? Mata wang berbentuk binatang. Nombor 5 dengan nombor 6 tu. Macam mana nak bawa? Besar macam tu. Ni apa? Piring. Oh, piring mundur dulu macam tu Oh, letak barang kemas. Ni aku tahu. Kacip. Tapak sirih. Tapak sirih nombor 7. Kahwin. Nombor 4 tu apa? Bocong. Oh, untuk simpan air. Bocong Oh, Ni? macam labu sayur. Tu lah.
bekas buah-buahan. Oh, dia punya alat-alat dulu semua macam ni Rumah nenek Noh ni macam ni banyak benda-benda gini. Lepas tu kita tampang. perak. Ini Kedah. Macam ni mata wang tengok. Macam ni. Entahlah. Makin besar makin mahal, makin besar nilai dia kan. Tengok macam mana lah pergi kedai bawa benda alam ni. Gajah. Ada beli. Yang paling besar tu berat, nombor 10 tu berat. Setengah sen. Ya. Setengah sen dah. Ya dulu besar lah dia punya mata wang. Raya Februari. Ni oh. Apa panggil? Ya, dompet bertali. Tu besar ni dompet dia. Patutlah dia punya ni mata wang tu simpan. Betul lah. Tapi beg dia kena lagi besar daripada tu lah. Ni apa ni? Batu nisan. Serius lah. Batu nisan. Habis dia dekat Kupa pakai apa? Mungkin dia buat contoh. Ya ke? Batu nisan guys. Kau tengok. Tengok ni. 1456. Berapa tahun sekarang? Batu nisan Sultan Mansur Shah Melaka. Orang Melaka. Kenal sikit sejarah. Ya, ya. Diorama ini menunjukkan peristiwa pengislaman Raja Melaka. Penyebaran agama Islam. Ni apa? Itu perdagangan. Oh, ni mata wang. Oh, dulu. Cantik lah ni Ni. 这是我面额最大。 nombor satu. Oh, ni lah pokok piting. 100元。 Besar ni. Macam mana nak bawa? 这是大饼。Ni duit Kelantan. Ni duit Terengganu. Apa ya? Lain-lain negeri lain Tak, dia je. Kelantan, Terengganu saja. Duit Pulau Indra Duit emas Sakti. Kelantan. Emas Kelantan. Duit Kelantan. Oh, duit orang dulu guys. Tengoklah. Kecil-kecilnya. Kalau kita hilang sekarang kan. Kecil sangat. Kain songket. Songket. Tapak. Cindai. Kalau lagu Siti tu, ni yang cindai nak. Mana kain cindainya? Ya, ni kain cindai. Cindai lah mana. Ni lah sampan orang dulu kan. Tapi kenapa macam tak dalam sangat? Ni apa Mariam? Mariam Lela. Yang Mariam. Asal kecil tu? Oh, ni hiasan dia je lah. Kan? Mariam Lela. Pucuk gabung. Supaya mudah diangkat di bawah. Tak jadi kecil. Ya ke? Bukan besar. Ni bukan dia punya Untuk senang diangkat. meletup kuat lah. Macam pistol lah. Ni apa ni Kim? Borobudur. Candi Borobudur. Kalau orang pandai kita pasal sejarah best lah. Kita tak pandai sejarah ni susah. Ni kita orang dah habis pusing satu bilik, satu hall ni. Sekarang ni kita orang nak pergi sebelah sana. Sebelah sana. Ada apa? Tu atas kiri. Saya tak nak pergi dulu. Saya suka sejarah Tak. Aku cuba je. Dia punya bahasa. Ni batu-batu. Batu apa ni? Rock. Memang lain je. Mata Oh, mangkuk. ni jenis-jenis batu ni. Tu Mama Marah ni. Buat Google pun tengok yang mana okey tak okey. Kita punya pandai. Tengok. Sial. Sial. Satu kapur berfolio. Boleh jual lah batu-batu ni. Nak letak kat sini. Ni granit. Oh, ni yang buat ni. Mozaik. Lah sana pun ada tu. Ni dah biasa dah tengok ni. Dulu. Sekarang tak. Dulu.
Once upon a time. Zaman firm. Zaman Permian era. Jom kita masuk. Ada apa kat sini? Ni seramnya. Pokok betul ke? Pokok betul eh? Bukan lah. Dia pokok betul tapi dia dah diawet. Jadi dia dah rambut dah tak. Ini tengkorak orang zaman dulu eh. Baru dia apa ni? Kenapa dia macam tu? Nombor Tak ada satu. keterangan pun. Ni ah. Kenapa dia buat macam tu eh? Orang dulu-dulu Dia punya mak space. 10,000 tahun dulu lah. Dia Dan lagi. ikat macam tu supaya jimat ruang eh. Untuk membuat apa ni lebihan ni sebab Binatang apa? Masyarakat mengumpul dan memburu. Oh, dia orang kumpul lah benda-benda ni semua. makanan. Mana seberak? Orang Perak. Perak ke ni? Orang Perak kan? Kenapa dia buat? Orang Perak. Ya? Besar batu ni. Itu tu. Pangkalan apa? Megalit di Pangkalan Kempas. Sabah Sarawak. Okay, kita orang dah habis pergi dekat museum. Sekarang pukul 3. Pukul 4 dah. Pukul 4 dah. Sejam dekat museum. Ni kita orang nak pergi check in hotel dah. Nak rehat, nak makan. Belum makan Serapan je. Sarapan pun dah keluar dah tahi dia. Ni yang kau lah. Belum lagi. Kali Kita bega nak balik, nak check in dah. Lepas tu nanti petang baru fikir nak pergi mana. Nak balik hotel 16 minit daripada zoo. Daripada museum. Okey lah. Penat tu tak penat sangat. Cuma panas sikit. Hujan. Banyak habis masa dekat zoo lah tadi. Sebab kat zoo kita orang tak ada bawa payung. Lepas tu hujan. Berteduh lah tunggu hujan dah reda baru jalan. Okay, dah sampai dekat hotel. Dah. Beg. Tengok. Macam dia tinggalkan beg. Pegang pintu ni. Dia tinggalkan aku. Sekejap. Aku tak rakam lagi sebenarnya. Gila. Aku geram aja. Bagi aku masuk. Kita bawa balik Okay lah bilik. Buka kasut sekejap. Bilik ada ruang tamu. Ada meja makan. Ada TV. Tengah saya buat review. Tingkat 28 korang. Ni view daripada sini. PNB. Tak tahu ni bangunan apa ni. Boleh lah. Tapi tak nampak lah KLCC daripada sini. Nampak bangunan PNB. Oh, kat bawah tu ada court main tenis. Mana kolam dia? Kata ada kolam. Okay lah. Nak tengok bilik tak? Nak tengok bilik. Jom. Tengok bilik. Ni bilik dia. Tada. Bilik. Untuk 2 orang. Okey lah. Ada koridor. Bilik dia tak besar sangat. Toilet besar juga bilik air dia. Nanti ada apa lagi? Memanjang lah bilik ni. Cermin. Ada bilik ais, ada tempat masak. Tu untuk panaskan makanan. Kafe. Okey. Ais kosong. Ais kosong lah beli sendiri. Masak. Okey lah, bilik dia memanjang. Makanan dulu. Malah nak keluar. Takut nanti sesat lagi. Makanan dah sampai. Aku order nasi padang, nasi goreng padang. Dia nasi goreng kampung.
Dah, kita nak makan jap. Ni je pun tak tahu berapa. Apa pun tu dia. Hangat. RM83. Sambal. Rasa dulu. Nasi goreng Padang. Apa? Sambal. Tapi tak pedas lah. Tak. Biasa. There's nothing I can say that will explain it for you. Come on. See for yourself. This is my ship. The Nebuchadnezzar. It's a hovercraft. Itulah kobis dia. Ini atuk nenek kobis ke? Ambil saya aku. Mak sabar. Sabar. Dia aku ambil. Tunggu aku makan dulu. Try to relax. This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing, equipment, weapons. If you're talking about Kena kenyang betul-betul tak? smell, Tercekik. taste, and see that real is simply electrical signals interpreted by the brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the mirror. A singular consciousness that's following an entire race of machines. We don't know who struck first, us or them, but we know that we will survive. Fate Apa ni kena tu? is not without a sense of Apa tu? The human body generates more bioelectricity than a 120-volt battery from 25,000 BTUs of body heat. Combined with a form of fusion, the machines have found all the energy they would ever need. That's the sound my phone makes when Mariska calls me. I love you all, I seriously do, but this isn't the Mariska Lifetime Achievement Roast. Wait a minute. This isn't the Mariska Lifetime Achievement Roast? The 78th Primetime Emmy Awards, live on Hits Now. Helak. No, we already met. Tapi nasi goreng dia tak pedas. Kalau pedas sedap. Can't go back. No. But you clearly what you really want. Dah habis salad. Dah, apa tadi kau ambil tadi? Itu dia.
Hotel ni management dia Muslim. Maksudnya? Yalah, kalau Cina ke management yang tu tak adanya nak tak kiblat. The oracle prophesied his return, Kulit ayam. coming to hail the destruction, and bring freedom to our people. That's why there are those of us who have spent our entire lives waiting to make it waiting for you. I did this. I believe that first goal. For what? Betrayed. You think that's the air you Ni pun nak bawa air. don't think Okay, kita orang baru sampai dekat ICT. Nak main ni tapi tak berani lah. Takut. Ya, kita main yang yang tak mencabar tu lah. Main gelung, bukan gelung, apa tu? Yang buayan tu. Kalau nak main yang tu. Ramai orang nak main ni tapi takut. Itulah tahap keberanian. Tahap keberanian kita orang hilang. Mana dulu tak ada. Maklumlah ada Tak. berusia. Bukan sebab musim memang dia dulu tak ada. Tak perlu guna alasan. Jadi kita main tu je lah. Main yang biasa je. Kan? Beli tiket je. Ramai. Boleh langgar-langgar. Kalau ikut ketinggian. Ramai juga yang orang nak main ni. Tuan, dekat sana. Ramai orang. Walaupun bukan cuti sekolah. Meriah malam ni, malam minggu. Sini ya beli tiket. Kita beli tiket tak lama. Ni beli pakai ni ya. Air dia mericik ni korang kat bawah ni. Nampak tak? Tu dia orang main. Aku tak boleh lah. Mudah. Alah tadi dia cakap dia boleh. Aku yang cakap dengan dia, kau yakin kau boleh? Tengok tu. Selaju je. Tengok. Sampai sini dah laju. Cantik dah. Itulah. Mudah. Lawa. Ni malam lawa. Datang ni malam lawa. Kena download apps dulu. Beli tiket pakai apps. Tapi credit card ya kita isi tiket. Tak mampu naik yang tu dahsyat sangat. Begitu jatuh. Naik yang ni je. Yang ni okey lah.
Sebenarnya biasa je kelebihan. Wow. Apa perasaan? Yes. Ada. Ni bawa order minum. Ya. Borak. Bye-bye guys. Wow guys. Bau lah. Yang ni okey lah naik. Dia tak laju. Dah berusia ni tak boleh naik benda yang laju-laju. Slow-slow je. Tengok view daripada sini. Cantik lah. Cantiknya. Woo! Tengoklah tu. Walaupun dah pukul 9 lebih. Pukul 9 lebih sekarang apa? Oh, dah nak pukul 11. Tapi orang masih ramai lagi beratur main-main. Ya, kalau nak main go-kart boleh. Main go-kart RM75. Main benda alah ni, Ronso ni RM45. Yang kita orang naik ni RM12. Seorang lah tapi. Tapi itulah dia punya tiket korang kena beli kat apps. Download apps dia. Cantik. Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila. Member tengah galau. Kalau ada siapa-siapa nak hilangkan galau dia, boleh lah. Nanti aku share dia punya TikTok. Terasa lah. Wah, kat bawah. Ramai lagi tengah beratur tu. Ambil lah gambar. Bawa budak-budak pun boleh. Seram kan kalau nampak daripada atas macam tak ni. Tapi nampak dia mendatar dan sebenarnya kan dia ni. Memang sini nampak. Hati-hati. Nampak tak korang? You see that? You see? You see. Boleh cabar dia. You see. Dia cakap nak naik. Oh no. Tengoklah betapa tingginya. Cantik kan?